Apa yang anda akan lakukan sekiranya orang yang kita kenali bukanlah apa yang kita sangkakan? Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan waalaikum kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. Geng bayang semua, kisah pada hari ini dia ada unsur-unsur drama klasik begitu. Tapi mempunyai elemen-elemen seram yang terjadi pada tahun 70-an lah. Sebab cerita pada hari ini merupakan pengalaman seorang isteri kepada nelayan yang disangkakan yang dia kenal suaminya. Tapi rupa-rupanya sebalik yang berlaku. So sekiranya geng bayang semua nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan, sebelum kita mulakan kisah seperti biasa, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel dan juga bell notification supaya geng bayang semua tak terlepas dengan video terbaru yang Shadows keluarkan. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah pada hari ini. Let's go. Pee whoop. Kita mulakan kisah pada tahun 1974 di sebuah kampung kecil di pesisir Terengganu. Hidup sepasang suami isteri yang bernama Yusof dan juga Salmah. Nah, rumah mereka ni bukanlah rumah yang besar ke apa, hanya rumah papan lama yang berdiri di atas tiang, menghadap ke laut yang setiap hari menjadi tempat orang kampung mencari rezeki. Kalau waktu pagi, angin masin akan masuk melalui celah dinding. Kalau waktu malam pula, bunyi ombak akan menjadi lagu tidur mereka. Nah, Yusof ni seorang pemancing laut. Bukan pemancing biasa yang duduk di tepi pantai, tetapi jenis lelaki yang sanggup keluar jauh ke tengah laut berhari-hari. Kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 5 hari, seminggu. Tengok pada keadaan. Dan kalau musim ikan besar, boleh sampai sebulan macam tu lah dia tak pulang rumah. Lama betul ni. So Salmah yang sudah biasa dengan semua tu, sejak hari pertama berkahwin, Yusof dah berpesan bahawa hidup dengan lelaki laut bukanlah hidup yang mudah. Yusof ni akan sentiasa berpesan, kalau abang tak balik cepat, jangan tunggu depan pintu, kata Yusof satu pagi sebelum turun ke pantai. Salmah hanya tersenyum sambil menghulurkan bekal nasi yang dibungkus dalam daun pisang dan mengatakan kepada suaminya, saya tetap menunggu kepulangan, kalau bukan depan pintu, dalam doa. Romantis. Nah, Yusof diam seketika, kemudian mencium dahi isterinya sebelum berjalan ke arah sampan. Dan pada waktu itu Salmah percaya dia memiliki suami yang pendiam, keras kerana laut, tetapi hatinya tetap sayang kepada isterinya dan ingin pulang kepada rumah kerana tak sabar berdamping dengan isteri yang tercinta. So setiap kali Yusof keluar ke laut, Salmah akan berdiri di gigi air sehingga sampan kecil yang dibawa oleh suaminya semakin jauh dan akhirnya hilang di sebalik cahaya matahari pagi. Tetapi ada satu perkara yang Salmah tidak pernah benar-benar faham. Walaupun Yusof ni selalu berkata dia akan berada di laut beberapa hari, namun setiap petang selepas matahari mula turun, Yusof tetap akan pulang ke rumah. So pada mulanya Salmah tidak menganggapnya pelik. Dia fikir mungkin Yusof keluar awal pagi, kemudiannya pulang menjelang malam. Mungkin cerita tentang berhari-hari di laut tu hanyalah berlaku sekali sekala. Lagipun Salmah ni bukan anak nelayan. Dia berasal daripada kampung seberang, kampung yang lebih menanam padi dan semua benda tu lah.
Dan selepas berkahwin, barulah dia belajar tentang hidup di tepi laut. Dikatakan Yusof yang pulang pada waktu senja tu akan masuk ke rumah seperti biasa. Dia tak banyak bercakap. Dia akan mandi, makan apa yang Salmah masak, kemudian duduk di ruang tamu memandang ke arah laut. Kadang-kadang Salmah bercerita tentang harga ikan di pasar lah, tentang jiran yang sakit, kain batik yang koyak yang perlu dijahitkan semula. So Yusof ni hanya mendengar, sesekali tu mengangguk, sesekali tu tersenyum. Tak ada komen, tak ada apa. Tetapi semakin lama, Salmah mula perasan sesuatu. Setiap kali Yusof pulang pada waktu senja, tubuhnya tidaklah macam benar-benar berbau laut. Tak adalah bau hanyir, tak ada bau garam yang kuat, malah tak kelihatan letih. Bayangkan seseorang lelaki yang baru melawan ombak seharian. Tangan dia juga taklah sekasar yang dipikirkan. Tangan dia jenis yang licin, lembut, lebih kurang macam tu. Kalau nak dibandingkan dengan nelayan-nelayan yang lain, sebab diorang ni dah biasa kan, tarik tali lah, pancing lah, apa semua benda tu. So tangan diorang ni jenis yang kasar. So apabila Salmah bertanya, Yusof hanya menjawab seperti biasa. Katanya dia jaga tangan dia lah, apalah, dia tak adalah guna benda-benda berat, dia pakai glove lah, semua benda tu lah. Dan si Yusof ni kadang-kadang bila berbicara dengan dia tiba-tiba akan random. Dia akan cakap contoh lah, abang mandi dululah dekat pengkalan. Pengkalan mana tak tahu Mat. So jawapan tu cukup untuk membuat kadang-kadang si Salmah ni terdiam. Namun, orang kampung mula melihat perkara yang Salmah tidak nampak. So, dikatakan pada suatu petang ni, Mak Timah merupakan jiran kepada Yusof dan Salmah ni yang tinggal lebih kurang 3 rumah dari tepi pantai, datang menghantar sedikit ubi rebus. Ketika itu, Yusof sedang duduk di tangga rumah sambil mengasah pisau kecilnya. Mak Timah ni pun terhenti di halaman dan wajahnya berubah pelik. Mak Timah pun tanya, Yusof dah balik? Yang menjawab pula si Salmah mengangguk, berkatakan baru tadi dia balik. Mak Timah memandang ke arah laut, kemudiannya memandang semula ke arah Yusof. Tapi pagi tadi aku dengar dia ikut bot Mak Deris keluar jauh ke laut. Katanya 3 malam baru balik. Si Salmah ni tersenyum kecil. Kata kepada Mak Timah, mungkin tak jadi kot sebab jauh ke apa ke. So Mak Timah tidak membalas. Matanya masih tertumpu pada Yusof seolah-olah ada sesuatu yang cuba dipastikan. Si Yusof ni pula langsung tak menoleh. Dia terus mengasah pisau tu perlahan-lahan dengan gerakan yang sama berulang kali. So malam tu selepas Mak Timah pulang, Salmah bertanyakan kepada si Yusof, abang kata abang keluar jauh pagi tadi. Yusof berhenti makan. Tangannya memegang pinggan, tetapi matanya tidak langsung memandang ke Salmah. And menjawab, tak jadi, disebabkan angin tak elok. Salmah hanya mengangguk. Dia mahu percaya tapi entah kenapa, cara Yusof menjawab pertanyaan si Salmah ni membuatkan dada si Salmah terasa sempit. Dalam erti kata lain, terasa macam ada sesuatu yang tak kena. Dia macam mula rasa tak percaya dengan apa yang diperkatakan oleh si Yusof. So beberapa minggu selepas itu, keanehan semakin kerap berlaku. Ada hari Yusof turun ke laut sebelum subuh, tetapi menjelang petang dia sudah berada di rumah. Ada hari orang kampung bersumpah mereka nampak sampan Yusof masih di tengah laut ketika matahari hampir tenggelam. Namun pada masa yang sama, Salmah mula bertanya kepada isteri-isteri nelayan di pasar, kalau suami korang semua keluar ke laut dalam ke apa, boleh balik ke petang tu juga? Beberapa orang wanita yang lain hanya ketawa kecil. Seseorang daripada mereka menjawab, mana ada mah, kalau dah keluar jauh tu 3 hari paling cepat. Kalau balik petang, itu bukan keluar laut dalam, itu cari ikan dekat tepi-tepi je. So si Salmah ni just sekadar nak mengelakkan apa-apa ketegangan ke apa, dia pun ketawa bersama. Tetapi hatinya dah mula terasa berat.
Dia teringat semua petang ketika Yusof pulang. Dia teringat wajah suaminya yang terlalu tenang. Dia teringat tubuh suaminya yang kadang-kadang dingin ketika disentuh. So pada malam yang sama, Salmah memerhatikan Yusof lebih lama daripada biasa. Yusof pada ketika itu duduk di ruang tamu membelakangkan pelita minyak, memandang ke arah laut melalui tingkap. Dan di dalam samar cahaya, bayang tubuhnya jatuh panjang di lantai papan. "Abang," panggil Salmah dengan perlahan. Yusof tak menoleh pun. Dan Salmah pun bertanyakan lagi, "Abang, dengar tak?" Barulah si Yusof ni menoleh, tetapi senyumannya macam terasa lambat. Seperti seseorang yang baru teringat bagaimana manusia sepatutnya tersenyum. Dan dia hanya membalas kepada si Salmah, "Dengar." Salmah menelan air liur. So Salmah pun tanyakan kepada suaminya, "Abang sebenarnya pergi mana setiap pagi ni?" Yusof hanya terdiam. Lama dia memandang Salmah sebelum menjawab, "Ke laut." "Kalau bukan ke laut, ke mana lagi lelaki macam abang ni nak pergi?" Jawapan tu membuat Salmah terdiam. Bukan kerana dia puas hati, tetapi kerana cara Yusof berkata begitu terdengar seperti cabaran. Seolah-olah dia tahu Salmah tidak berani bertanya lebih jauh. Dan beberapa hari kemudian, satu kejadian berlaku di pasar. Pagi itu Salmah pergi menjual ikan kering dan sedikit keropok lekor yang dibuatnya sendiri. Yusof yang sudah keluar sebelum subuh dan Salmah sendiri melihat suaminya menolak sampan ke laut. Dia melihat Yusof melambai sekali sebelum sampan tu bergerak meninggalkan pantai. Tetapi ketika Salmah sedang berjalan pulang dari pasar, dia ternampak seorang lelaki di hujung jalan Tanah Merah. Lelaki itu memakai baju lusuh warna kelabu, kain pelikat gelap dan songkok hitam yang sedikit sengit. Jantung si Salmah ni berhenti seketika. Itu Yusof. Salmah yakin dari belakang pun dia kenal cara suaminya berjalan. Bahu sedikit condong ke kanan, langkahnya berat. Tangan kiri selalu memegang hujung kain pelikat. Si Salmah pun memanggil suaminya. Namun si Yusof ni langsung tak menoleh, seolah-olah tak mendengar panggilan si Salmah. Salmah pun mempercepatkan langkahnya. Tetapi suaminya tu terus berjalan menuju ke sebuah rumah besar di hujung kampung. Rumah tu berbeza daripada rumah orang lain. Dindingnya lebih elok, halamannya bersih dan pagarnya tinggi. Dan dikatakan rumah tu merupakan milik Rohana, seorang balu muda yang datang ke kampung itu beberapa tahun selepas kematian suaminya. So si Salmah ni pun berhenti di sebalik pokok kelapa. Dia melihat lelaki yang menyerupai Yusof itu masuk ke halaman rumah Rohana. Pintu rumah terbuka sedikit, kemudian seorang wanita muncul. Tak lain dan tak bukan Rohana lah, takkan orang lain kan. Rohana pun tersenyum dan lelaki itu pun masuk ke dalam dan pintu ditutup. Salmah berdiri kaku begitu lama sampai bakul di tangannya terasa berat. Dalam kepalanya hanya ada satu soalan. Bukankah Yusof sedang berada di laut? Dan sejak hari itu, Salmah tidak lagi hidup seperti biasa. Dia mula memerhati. Setiap pagi dia akan pastikan Yusof benar-benar turun ke pantai. Dia akan berdiri jauh sedikit, menyorok di sebalik perahu lama, melihat sampan suaminya bergerak meninggalkan pantai. Dan selepas itu, dia akan berjalan ke pasar dengan alasan menjual barang. Tetapi sebenarnya matanya mencari kelibat lelaki yang sama, iaitu kelibat yang nampak seperti suaminya Yusof. Nah, pada hari pertama dia tak nampak apa-apa. Hari kedua pun tak ada. Tibanya hari ketiga, ketika matahari hampir tegak, dia nampak Yusof sekali lagi. Dan kali ini lelaki itu keluar daripada lorong belakang, berjalan laju ke arah rumah Rohana. Salmah cuba mengejarnya, tapi lelaki itu terlalu cepat, hilang di sebalik pagar. Petang tu seperti biasa, bila si Salmah ni pulang ke rumah, Yusof pun pulang ke rumah. Dia duduk di tangga membasuh kaki lalu naik makan malam. Salmah memandang wajahnya.
Wajah yang sama, mata yang sama, suara yang sama. Tetapi kini setiap senyumannya terasa seperti pisau kecil yang menghiris hatinya perlahan-lahan. Salma pun mencari keberanian untuk bertanyakan kepada suaminya, Abang pergi mana tengah hari tadi? Yusof mengangkat kepalanya dan tanyakan kepada si Salma, tengah hari? Dan Salma pun bertanyakan, saya nampak abang dekat pasar, jalan ke rumah seseorang. Dan Yusof memandangnya tanpa berkelip mata dan terus menjawab kepada si Salma, abang di laut. Salma cuba tersenyum tetapi air matanya hampir jatuh. Dan dia katakan kepada si Yusof, saya nampak abang masuk ke rumah Rohana. Untuk beberapa saat, seluruh rumah menjadi sunyi. Bunyi ombak pun seperti jauh. Yusof pun meletakkan cawan perlahan-lahan di atas lantai, memandang tepat ke arah Salma dan bagi tahu, kau salah orang. So Salma ni pun pertahankan diri dia. Dia kata, saya isteri abang, takkanlah saya tak kenal suami sendiri. Yusof pun terus bangun. Dia berjalan ke arah pintu dan memandang keluar dan bagi tahu kepada si Salma, kadang-kadang mata boleh menipu kalau hati terlalu banyak berfikir. Puitis Mamat ni. So pada malam tu Yusof tidur membelakangkan Salma. Tetapi Salma langsung tidak tidur. Dia memandang belakang tubuh suaminya sehinggalah pelita minyak hampir padam. Keesokan harinya, Salma melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuatnya. Selepas melihat Yusof turun ke laut, dia tidak pergi ke pasar. Dia mengikori dari jauh sampan Yusof bergerak ke tengah, menyertai dua sampan yang lain. Dia nampak dengan matanya sendiri Yusof benar-benar berada di atas sampan tu. Namun menjelang tengah hari ketika kampung mulai lenggang, Salma pergi ke rumah Rohana. Dia menunggu di sebalik pokok ru dan tidak lama kemudian pintu belakang rumah tu terbuka. Seorang lelaki keluar membawa baldi air dan Salma memang kenal dan memang jelas itu adalah Yusof. Salma menutup mulutnya. Lututnya hampir lemah dan Yusof ni masuk semula ke dalam rumah dan beberapa minit kemudian kedengaran suara Rohana ketawa dari dalam. Salma ni tidak mengetuk pintu ke apa, dia tidak menjerit, dia hanya pulang dengan kepala kosong dan dada ataupun hati yang hancur. Dan seperti biasa pada malam tu Yusof pulang. Tetapi kali ni Salma tidak menyambutnya. Lalu kedengaran, "Mah," panggil si Yusof. Salma tidak menjawab. Yusof mendekat lalu duduk di hadapannya, memandang pada Salma. "Kau ni kenapa?" Salma mengangkat wajahnya dan tanyakan kepada suaminya, "Abang sayang saya ke?" Yusof tersenyum perlahan dan menjawab, "Of course, sayang." Salma pun cakap, "Kalau sayang, kenapa tipu?" Terus senyuman Yusof ni hilang. Salma mau menjerit tentang Rohana. Dia mau menampar wajah suaminya tu. Tetapi ada sesuatu di mata Yusof malam tu yang membuatkan tubuhnya tiba-tiba rasa seram sejuk. Matanya kelihatan seperti terlalu kosong. Tak berjiwa lah senang cerita macam tu. Seolah-olah orang yang di hadapannya bukan sedang menahan rasa bersalah, tapi sedang cuba memahami maksud perkataan sayang. Yusof mengangkat tangan, mau menyentuh pipi si Salma. Tetapi sebelum jarinya sampai, Salma terdengar sesuatu dari bawah rumah. Bunyi ayam mengelupuk dan kemudiannya senyap. Salma menoleh ke lantai papan dan tanyakan kepada Yusof, bunyi apa tu? Yusof menarik semula tangan si Salma ni, katanya kucing. Kucing yang sedang membunuh ayam di bawah rumah. Kucing apa Mat? Bela ni ganas gila. Dan lepas tu Yusof membangun dan bagi tahu kepada Salma, "Jom mah, tidur. Tak payah layan bunyi-bunyi tu." Namun cara dia berkata bukanlah seperti cara permintaan tapi lebih kepada arahan. So selepas insiden tu, beberapa hari kemudian Salma memberanikan diri dia masuk ke halaman rumah Rohana ketika wanita tu keluar ke telaga. Pintu dapur tidak berkunci dan Salma pun tahu yang perbuatannya salah, tetapi hatinya sudah terlalu lama diseksa oleh tanda tanya. Di dalam rumah Rohana semuanya tersusun kemas. Terdapat bau minyak wangi yang asing bagi si Salma dan di atas meja terdapat beberapa keping wang kertas
sehelai kain pelikat lelaki dan sebuah buku kecil di mana menarik perhatian si Salma. Salma membuka buku tu dengan tangan menggigil sebab pada halaman pertama tertulisnya nama Yusof. Dan dalam buku tu terdapat beberapa catatan bayaran. Yang first tertulis upah Yusof RM15, RM30, RM50, dan catatan tu berulang-ulang. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, malah bertahun-tahun. Dan pada ketika itu Salma terasa dunianya seperti berpusing. Duit yang selama ni Yusof bawa pulang, duit yang digunakan untuk membeli beras, minyak tanah, kain batik, semuanya bukan hasil laut seperti yang disangkakan. Tetapi Rohana yang membayar Yusof. Untuk apa? Salma tidak mahu bayangkan. Tetapi jawapannya terlalu jelas untuk dinafikan. Sedang si Salma ni duk fokus membaca catatan tu, ketika itulah Salma terdengar suara dari luar. Cari apa dalam rumah orang? Salma menoleh. Kelihatan Rohana berdiri di muka pintu dapur. Wajahnya tidak marah, tidak terkejut. Dia hanya memandang Salma seperti sudah lama menunggu hari tersebut tiba. Salma menggenggam buku kecil tu dan tanyakan kepada Rohana, "Apa hubungan kau dengan suami aku?" Rohana pun masuk perlahan-lahan dan bagitahu kepada si Salma, "Kau tanyalah dia sendiri." So Salma pun cakap dia tak sangka yang suami dia tipu dia. Rohana hanya tersenyum kecil. Lelaki memang penipu, tapi bukan semua penipuan tu datang daripada lelaki. Kenapa confuse sangat dia punya dialog dia? So Salma ni tak faham apa yang dimaksudkan oleh Rohana. Rohana hanya memandang ke arah laut melalui tingkap. "Kau ingat selama ni suami kau balik setiap malam ke?" Salma terasa darahnya berhenti mengalir. Rohana pun mendekat sedikit. Suaranya merendah. "Macam inilah. Kau balik rumah sebelum maghrib, tutup pintu, jangan panggil nama Yusof selepas azan. Itu sahaja nasihat aku." Salma pada ketika itu tak tunggu dah. Dia terus keluar dari rumah sambil memegang buku catatan. Tetapi sebelum sampai ke jalan, Rohana memanggil si Salma. "Salma." Salma pun berhenti. Rohana pun beritahu kalau malam nanti dia pulang, jangan tanya dia dari mana. Sebab benda yang suka menyerupai manusia paling pantang ditanyakan soalan yang dia tak boleh jawab. Mendengar tu Salma tiba-tiba meremang bulu romanya. Sebab tak faham sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh si Rohana. Walaupun sedikit sebanyak dia adalah pandangan dia sendiri, tapi dia cuba elakkan pemikiran tersebut. Salma pun berlari pulang. Petang tu langit kelihatan merah pekat. Angin laut tiba-tiba terasa berat. Salma mengunci semua pintu tingkap sebelum maghrib. Dia memandangkan pelita di ruang tamu dan duduk di sudut rumah sambil memeluk lututnya. Buat pertama kali sejak berkahwin, dia tidak menyediakan makan malam untuk Yusof. So selepas azan maghrib, rumah tu menjadi terlalu sunyi. Tak ada bunyi cicak ke cengkerik ke, semua kosong, tak ada, sunyi. Dan tidak lama kemudian, bunyi langkah mula kedengaran dari halaman. Perlahan, berat, mendekati tangga. Salma pun menahan nafas. Bunyi itu naik satu demi satu anak tangga. Kemudian berhenti di hadapan pintu. "Mah!" Suara Yusof memanggil dari luar. Salma menutup mulutnya dengan kedua-dua tangan. Kedengaran lagi sekali suara Yusof memanggil si Salma. "Mah, buka pintu, abang nak balik." Suara itu dikatakan lembut, sama seperti biasa. Sama seperti suara lelaki yang mencium dahinya sebelum ke laut. Sama seperti suara yang tidur di sebelahnya bertahun-tahun. Tetapi Salma tidak bergerak. Dan beberapa minit berlalu. Kemudiannya suara itu berubah sedikit. Masih suara Yusof, tetapi ada sesuatu yang terlalu dalam di hujungnya. "Mah, kau tak masak, Mah?" Salma menangis tanpa suara. Dan pintu rumah tu diketuk sekali lagi. Dan apa yang menyeramkan kemudian, kedengaran kuku mula menggaru papan pintu. Salma menutup telinga. Garuan tu berterusan lama, seolah-olah sesuatu di luar sedang menguji kayu pintu tu, mencari celah untuk masuk.
Kemudian suara tu berbisik terlalu dekat dengan celah pintu. "Mah, kenapa kau takut dengan abang, Mah? Bukalah pintu." Salma tidak menjawab. Dia duduk dalam keadaan tu sampailah hampir subuh. Dan apabila kedengaran bunyi ayam berkokok dari rumah jiran, barulah bunyi di luar hilang. Dan pagi itu Salma pergi mencari Yusof yang sebenar. Dia pergi ke pangkalan, bertanya kepada nelayan lain. Mak Deris memberitahu bahawa Yusof masih di laut dan dijangkakan pulang esok ataupun lusa. Salma terus bagi tahu Mak Deris, tak mungkin. Mak Deris pun pandang dengan keadaan yang pelik. Kenapa pula tak mungkin? Memang dah biasa, memang macam tu. Salma hampir terjawab, tetapi dia rasa macam benda ni tak perlu dikecohkan. Dia nak selesai, dia nak cuba selesaikan situasi ni dengan sendiri. Dia tak bagi tahu Mak Deris apa-apa tau. So si Salma ni pun pulang dengan tangan yang kosong. Tak ada mempunyai apa-apa info melainkan apa yang diberitahukan oleh si Mak Deris. Dan 2 hari kemudian, bot Yusof akhirnya pulang. Dan kali ni Salma berdiri di pantai dengan wajah yang pucat. Dia melihat Yusof turun dari sampan. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, terbakar akibat matahari. Bajunya berbau laut dan pada ketika itulah baru dia dapat sahkan yang inilah Yusof yang sebenar. Yusof tersenyum apabila melihat isterinya. Tetapi senyuman tu hilang apabila Salma terus menarik tangannya. "Balik rumah sekarang." Yusof terkejut. Kenapa? Salma pun cakap, tak, balik sekarang. Dan di rumah, Salma meletakkan buku catatan rohana di hadapan Yusof. Dan si Yusof ni hanya memandang buku tu dan wajahnya berubah. Bukan terkejut, bukan marah, tetapi takut. Dengan nada yang perlahan, Yusof pun mengeluarkan perkataan, memanggil nama isterinya, "Mah." Terus dipotong oleh Salma dan tanyakan kepada Yusof, "Dah berapa lama?" Yusof hanya terdiam. Salma sambung lagi, "Berapa lama abang dah tipu saya?" Yusof hanya mampu terduduk, tangannya menutup wajah. Dan untuk pertama kali Salma melihat suaminya benar-benar lemah. Yusof pun berkata, "Aku tak pernah niat nak tinggalkan kau. Tapi abang pergi ke rumah perempuan lain sebab aku perlukan duit." "Duit?" Salma ketawa pahit. "Jadi isteri kau makan duit upah perempuan simpanan kau?" Mendengar apa yang diluahkan oleh Salma, Yusof pun menangis. Tetapi Salma tidak lagi kasihan. Dan pada setiap malam, siapa yang balik ke rumah ni? Suara Salma mula bergetar. Yusof terus terdiam. Salma menghentak meja. "Jawab!" Yusof mengangkat wajahnya. Matanya merah. Dan dia bagi tahu kepada isterinya bukan semua benda boleh diceritakan. So si Salma pun cakap, "Jadi betul lah yang tidur di sebelah aku selama ni bukan abang." Yusof hanya memandang lantai dan bagi tahu, "Dulu arwah atuk aku ada tinggalkan sesuatu. Katanya penjaga laut. Dia jaga rezeki keluarga kami. Pada awalnya aku tak percaya. Tapi lepas aku pelihara dia, hasil aku memang tak pernah putus." Salma mundur setapak. Yusof menyambung dengan suara yang semakin lemah. "Benda tu ikut darah keluarga. Kalau aku jauh dari rumah, dia akan balik. Dia akan duduk di tempat aku supaya rumah tak kosong. Supaya orang tak tahu yang aku tiada. Aku fikir dia cuma bayangan, cuma penunggu. Tapi aku tak sangka yang dia..." Yusof berhenti. "Dia apa?" tanya Salma. Yusof masih tak menjawab. "Dia apa, Yusof?" Salma dah hilang sabar lah time ni. Yusof pun memandang isterinya dengan wajah paling takut yang pernah Salma lihat. Dan Yusof pun beritahu yang tiap-tiap malam pulang ke rumah, makhluk tu ataupun belaan tu dah mula suka engkau. Kata-kata itu membuat seluruh tubuh Salma menjadi sejuk. Malam tu Yusof memutuskan untuk menamatkan semuanya. Dia berkata dia akan menunggu benda tu pulang. Dia akan membaca ayat yang diajarkan oleh seseorang tua dahulu. Kemudian membakar barang peninggalan datuknya yang disimpan di bawah rumah. Salma tidak percaya lagi pada Yusof, tetapi dia terlalu takut untuk bersendirian. Maka mereka duduk di ruang tamu dan ketika matahari mula tenggelam, di luar orang-orang kampung masuk ke dalam rumah kerana dah gelap. Ombak memukul pantai, tetapi bunyinya semakin lama semakin jauh. Yusof menggali satu bungkusan lama dari bawah rumah dan di dalamnya ada kain hitam, tulang kecil yang diikat dengan benang kuning
dan sebotol minyak yang berbau hanyir. Salma hampir muntah apabila melihatnya. Dan Salma pun beritahu, selama ni benda ni ada di bawah rumah kita. Yusof tak menjawab. Selepas menunggu beberapa ketika, tepat selepas azan maghrib, angin berhenti. Pelita minyak di sudut rumah berkelip-kelip walaupun tiada angin yang masuk. Dan Yusof menggenggamkan bungkusan tu dan bibirnya mula membaca sesuatu dengan suara yang perlahan. Kemudiannya mereka mendengar bunyi langkah ataupun bunyi tapak kaki. Kedengaran langkah tu menaiki tangga rumah. Yusof membaca semakin laju dan Salma menutup mulutnya. Matanya tertumpu pada pintu dan kelihatan tombol pintu bergerak dengan perlahan. Walaupun jelas pintu itu sudah dikunci dari dalam. Tak berapa lama kemudian pintu tersebut terbuka. Seorang lelaki berdiri di muka pintu. Wajah kelihatan seperti Yusof, tubuhnya seperti Yusof, pakaian juga seperti pakaian Yusof, tetapi matanya gelap dan tidak berkedip. Senyuman kecil seolah-olah dia sedang melihat dua orang yang bodoh kerana menyangka pintu boleh menghalangnya. Makhluk itu memandang Yusof yang sebenar, kemudian memandang Salma. "Mah," katanya lembut, "aku dah balik." Yusof bangun dan menjerit, "Kau bukan aku bukan kau." Dahsyat. Makhluk tu hanya tersenyum lebih lebar dan siap menjawab balik. "Tapi aku yang balik setiap malam. Aku yang makan masakan dia. Aku yang dengar dia menangis. Aku yang tidur di sebelah dia waktu kau pergi ke rumah perempuan lain." Mendengar tu Salma terduduk, menangis, menggigil-gigil. Yusof pun menggigil juga dan menyuruh makhluk tu untuk diam. Makhluk tersebut pun melangkah masuk. Setiap kali kakinya menyentuh lantai, papan rumah berbunyi seperti menanggung sesuatu yang terlalu berat. Makhluk tu berkata kepada Yusof, "Kau suruh aku jaga rumah. Aku jaga. Kau suruh aku pulang bila kau tiada. Aku pulang. Tapi sekarang kau mau buang aku." Yusof tanpa membuang masa mengambil pelita dan mencampaknya ke atas bungkusan hitam. Api menyambar kain tersebut. Bau busuk memenuhi rumah dan kedengaran makhluk tu menjerit. Tetapi jeritannya bukan lagi suara Yusof. Ia berubah menjadi suara yang amat menyeramkan. Keadaan rumah pada ketika itu mula bergegar. Tingkap terbuka sendiri. Salma ni merangkak ke sudut rumah sambil menutup telinganya. Yusof cubalah membaca ayat tu lagi. Tak tahulah apa ayat yang dibacakan Yusof ni, tapi kononnya digunakan untuk menghalau makhluk tu lah. Tetapi makhluk tu menerkamnya. Mereka bergelut di tengah rumah. Dua wajah yang sama bertindih dalam cahaya api. Salma dah mula confused. Dia tidak tahu mana satu suaminya. Dia hanya dengar Yusof menjerit, "Lari Ma, lari. Keluar daripada rumah ni." Salma mendengar tu pun terus turun melalui pintu belakang dan berlari ke rumah Mak Timah. Di belakangnya, rumah papan tu dipenuhi dengan bunyi hentakan, jeritan dan sesuatu yang mengilai panjang seperti angin ribut dari tengah laut. Dan malam tu terasa teramat panjang. Mak Timah ni menemankan si Salma sampailah keesokan pagi, di mana orang kampung datang ke rumah Mak Timah ni bagi tahu si Salma yang rumah dia kelihatan seperti hampir musnah. Lantai ruang tamu hitam terbakar. Bungkusan lama tu dah menjadi abu. Tetapi tidak kelihatan kelibat Yusof. So diorang pun mencari sampailah 3 hari kemudian sesuatu yang tak diingini berlaku. Mayat Yusof ditemui terapung berhampiran muara. Tubuhnya tiada luka, tiada kesan ditikam, tiada kesan dipukul. Cuma wajahnya terbeliak seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Nah, Salma tidak menangis ketika pengebumian. Bukan kerana dia tidak sedih, tetapi kerana air matanya dah tiada dengan apa yang telah berlaku. Dan dari jauh kelihatan Rohana berdiri di bawah pokok. Tetapi Salma tidak langsung memandangnya. Salma berasa begitu marah di atas apa yang telah dilakukan oleh suaminya dan juga Rohana. Selepas jenazah ditimbus, Rohana pun meninggalkan kampung tu dan tidak pernah dilihat lagi. Pada malam pertama selepas pengebumian, Salma duduk seorang diri di rumah Mak Timah. Dia belum berani pulang ke rumahnya. Tetapi sebaik sahaja azan maghrib selesai,
Anjing-anjing di kampung mula menyalak ke arah pantai. Kemudian, Mak Timah terdengar bunyi langkah di halaman. Salmah yang sedang duduk di sudut rumah terus pucat dan dari luar kedengaran suara Yusof memanggil si Salmah. "Mah, bukalah pintu mah, aku dah balik." Malah bukan hanya si Salmah yang dengar suara si Yusof ni. Mak Timah pun turut dengar. Dan mendengar benda tu, terus Mak Timah membaca ayat kursi dengan suara dalam keadaan menggigil. Tapi still kedengaran suara kononnya Yusof tu menyuruh si Salmah ni untuk balik ke rumah, bagi tahu yang dia dah balik. Salmah hanya mampu menangis dan tak mampu untuk berbuat apa-apa. Dan suara tu terus memanggil sampai jauh malam. Kadang-kadang lembut, kadang-kadang macam marah, kadang-kadang ia ketawa seperti Yusof, malah menangis seperti lelaki yang benar-benar menyesal. Dan selepas malam tu, Salmah meninggalkan kampung tersebut sebab tak tahan lagi dengan gangguan yang dia alami. Ada yang kata dia pulang ke kampung asalnya, malah ada juga yang kata dia berkahwin lain, dan ada juga kata dia jatuh sakit kerana terlalu lama hidup bersama sesuatu yang bukan manusia. Tetapi rumah papan di tepi pantai tu kekal kosong bertahun-tahun. Anehnya, setiap kali nelayan pulang lewat selepas maghrib, mereka akan nampak seseorang lelaki berdiri di tangga rumah tu. Pakaiannya lusuh, wajahnya mirip Yusof. Dia akan memandang ke arah jalan kampung seolah-olah sedang menunggu seseorang. Dan katakanlah kalau ada orang berani lalu terlalu dekat, lelaki itu akan tersenyum sebelum bertanya dengan suara perlahan, "Kau nampak Salmah tak?" Tiada sesiapa pun yang berani menjawab kerana orang kampung tahu yang Yusof dah lama mati. Tetapi apa yang sentiasa dilihatkan oleh orang kampung merupakan bayangan Yusof, menyerupai Yusof. Dan diorang semua tahulah itu tak lain dan tak bukan saka belaan Yusof yang sekarang ni dah tak bertuan. So begitulah perjalanan Yusof dan Salmah yang pada awalnya nampak memang romantik, memang nampak macam sweetnya. Tetapi rupanya di sebalik semua tu terdapat banyak rahsia. Saka belaan si Yusof, wanita simpanan, dan Salmah ni berada di tengah-tengah menghadap dengan makhluk tu dan juga apa yang telah dilakukan oleh suami. Just bayangkan selama beberapa bulan ke tahun ke, lelaki yang disangkakan suami yang selalu pulang ke rumah, makan bersamanya, tidur bersama, memang gangguan mental weh. So satu kisah yang memang rare Shadows kongsikan pada malam ni. Panjang kisah dia, tapi walaupun begitu, seperti biasa, Shadows mengharapkan yang geng bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan. Dan sekiranya geng bayang semua terhibur, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye geng bayang semua. Pew.